Menurut Nabi Muhammad, Tuhan memang melemparkan tali dan berusaha selamatkan ciptaannya di setiap zaman. Kini, cara penyelamatan Tuhan bagi manusia menjadi sangat jelas, iaitu Tuhan selamatkan manusia dan terangi mereka dengan jalan benar melalui kehadiran seorang lelaki. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW, lelaki itu adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, pewaris dan pengganti Nabi. Hadis lain menyebut bahawa Hasan bin Ziyad berkata, "Aku dengar Aba Abdillah alaihi salam berkata, bumi tidak akan pernah kosong dari hujah ilahi kerana sistem bumi tidak akan berjalan dan manusia tidak akan dapat diperbetulkan tanpanya. Mestilah ada khalifah yang dilantik ilahi, seorang imam yang dilantik ilahi. Mesti ada tali Allah, cahaya petunjuk, mercu kebenaran, panji kebenaran di setiap zaman. Tanpanya mustahil untuk membimbing sesiapa pun." Ada berkata, jika hanya berpegang kepada Al-Quran, kamu akan dapat petunjuk. Tapi Imam Al-Sadiq AS berkata, ia mustahil. Kamu hanya boleh dapat petunjuk melalui seorang lelaki. Itulah sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa mati tanpa kenali imamnya, dia mati jahiliah. Itulah hadis yang sangat mendalam kerana ia bermaksud, jika kamu tidak mengenal imam, maka kamu tidak berada di atas jalan yang benar.